sampai dengar kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namanya, terima kasih kepada rakan-rakan media kerana media mengenai paling penting kita war-warkan program ini. Kerana ada kita melihat masih lagi masyarakat di luar sana tidak mengetahui tentang program ini telah dimulakan. Sebagaimana sudah maklum, ini adalah program yang kedua pada tahun ini dan yang merupakan ketiga pada tahun lepas. Jadi tahun ini kita mensasarkan sejumlah 4,200 keseluruhannya. Setakat ini kita telah melebihi daripada separuh jumlah tersebut dan kita yakin insya-Allah pada penghujung siri keempat nanti kita mampu untuk mencapai target yang kita tetapkan. Ini merupakan KPI yang telah diberikan kepada JIKN. Saya yakin dengan jumlah kehadiran yang ada pada 2 siri yang lalu atau 3 siri yang lalu membuktikan bahawa program ini telah bersambung. Kita boleh lihat bagaimana pada hari ini sejumlah 531 keseluruhan budak-budak lelaki. Keseluruhan di seluruh Malaysia 3 camp kita mempunyai seramai 1,369 keseluruhan. Di mana di sini 531, di Kuala Lumpur 245 budak-budak wanita dan di Mahabat Village kita mempunyai seramai 593 keseluruhan yang campuran di antara lelaki dan wanita. Bertanya tentang Malbat Village, ia merupakan sementara. Malbat Village di bawah markas ATM dan juga markas Angkatan Bersama. Untuk kali ini kita dapat pinjaman buat sementara menunggu camp kita yang bakal siap dijangka hujung bulan 7 mungkin camp dikemas. Dan siri keempat kita akan mula dikemas. Di mananya itu adalah camp sementara. Walaupun bagaimanapun sekiranya pada masa akan datang kita masih mendapat sambutan, mungkin kita akan menggunakan semula camp-camp yang ada ataupun mana-mana sahaja prasarana yang ada di dalam negara ini yang mampu memberi ataupun membantu kita dalam kolaborasi antara Kementerian Belia dan Sukan, di antara agensi lain yang mungkin mempunyai penempatan, dan proses ini sedang berlaku. Dan sekiranya mendapat sambutan yang lebih sementara menunggu camp-camp kita siap, kita akan menggunakan fasiliti ini. Ya. Untuk 1,300 lebih tu keseluruhannya akan umur 18 hingga sehingga kepada hari ini keseluruhannya 18 hingga 24 setakat ini yang ada yang mengikuti latihan. So bila muda paling tua 24 tahun. 24 sekarang. Yang bekerja ataupun ada yang masih 23 dan mereka, kita kena ingat ada yang datang ni secara volunteer, sukarela. Yang 24 yang mungkin masuk sini sebagai permulaan untuk mereka memulakan langkah kaki untuk mencuburi bidang-bidang lain. Sambutan ni ada, bukan semuanya melalui reality, tetapi ada juga yang hadir melalui sukarela. Banyak sebenarnya berbagai bangsa. Saya tak boleh sebut jumlah yang tepat, tetapi kita punya number. Jadi jumlah ini yang hadir secara volunteer dan ia berbilang bangsa. Itu yang memberi kita indikator yang cukup baik bahawa program ini dah mula mendapat sambutan. Ya, setakat ini kita pada dekat awal sudah pasti mereka mula nak mengenali dan sama lain. Apabila dah hampir 2 minggu lebih dia mula rasa seronok, dia mula mengenali atas sama lain, maka setakat ini kita dapat sesuatu benda-benda yang negatif. 45 days yang lalu, 45 hari yang lalu, saya tidak menerima setakat ini perkara yang negatif yang boleh merosakkan program ini ataupun jawatan negara sendiri. Setakat ini segala-galanya berdasarkan kepada validasi yang kita buat. Kita bukan buat sendiri, tapi kita menggunakan luar daripada IRIS, daripada Kementerian Belia dan Sukan, daripada Universiti Malaysia Sabah, Universiti UPNM untuk mengkaji, melihat bagaimana program ini boleh diterima
oleh masyarakat di luar sana. Ini yang mustahil. So indikator ini telah nampak dan setakat ini 85% menunjukkan sokongan bahawa program ini baik untuk mereka. Yang lainnya bukan negatif tetapi kurang sedikit. Tetapi saya menunjukkan bahawa 85% mengatakan bahawa program ini baik dan mereka ingin warga masyarakat datang ramai-ramai. Dan kita lihat nanti bagaimana siri ketiga. InsyaAllah penambahan. Sebenarnya setiap siri kita melihat ada penambahan. Jadi kita target sekian jumlah pada kali ini siri yang kedua ini kita mensasarkan 1,350. Tapi yang hadir adalah yang berjaya menamatkan adalah 1,369. So ada penambahan 101%. So ada penambahan walaupun sedikit, ia menunjukkan mula penerimaan. So Jabatan Latihan Khidmat Negara akan terus mewar-warkan melalui media sosial dan juga kita mungkin buat road tour ke sekolah-sekolah, terutama yang mereka yang berada di kampung dan sebagainya, untuk kita mewawarkan bahawa program ini telah mula dan memerlukan sokongan keluarga dan ibu bapa. Ini yang besar. Ibu bapa perlu menyokong program ini demi kebaikan anak-anak mereka. Kerana anak-anak ini adalah bakal pemimpin masa depan negara. Tak kira apa bidang mereka ceburi nanti, mereka adalah bakal pemimpin masa depan negara. Kita di sini melihat nilai-nilai kepimpinan itu. Mereka-mereka yang punya nilai-nilai kepimpinan itu akan kita shortlisted-kan dan kita akan bukan mengikuti tetapi kita memantau mereka supaya mereka yang satu hari nanti akan menjadi pemimpin. Jadi itu tersebut memang nampak di setiap camp yang kita ada. Jadi itu proses kita pun. Bagaimana kita sedia maklum, 70% ketenteraan dan 30% kenegaraan. Proses ini kita buat dan kita tahu mereka yang mempunyai nilai-nilai kepimpinan ini. Untuk next intake will be di berapa camp? Next masih lagi 3, tetapi Mabat boleh kita berhenti dulu disebabkan fasiliti tersebut akan digunakan oleh ATM. Buat persiapan di penghujung ini menerima balik mereka lunar dan sebagainya. Dan kita juga Mabat boleh kita faham dia bukan sahaja untuk mereka yang ke lunar dan sebagainya, tetapi dia merupakan transit juga untuk program-program tentera di kawasan Port-Dickson. Jadi banyak program-program latihan akan ditetapkan oleh ATM yang memerlukan Mabat Village. Oleh saya itu Mabat Village ini hanya sementara. Dan untuk akan datang kita akan buka di Bukit Ketri. Ya, Bukit Ketri, maintain dekat sini 505 dan juga di Kuala Lumpur. So, jumlahnya mungkin sedikit kurang daripada intake ini. Tetapi akan datang segi 4 akan bertambah balik. Ya, kita akan buka beberapa camp lagi. Contoh di Gemas, di di Kuala Krai, Sungai Durian, Kuala Krai. Camp Maskawadannya juga kita akan mula buka di sana, dan kita juga akan buka di 513 seri keempat nanti di Bukit Pinak, ya, di Alustar Jitra. So bertambah pula kan sebab itu dalam proses progres berpanggil senggaraan dan sebagainya. Kita hanya boleh menerima pelatih apabila camp-camp ni telah lengkap fasilitasnya. Itu kita punya objektif, dan insyaAllah berdasarkan pada progres yang sedia ada ini, insyaAllah siri yang keempat nanti akan bermula beberapa camp tambahan. Walaupun tak sepenuhnya jumlah, tetapi telah mula akan expand kemudian lagi. So tahun depan insyaAllah kita mensasarkan sejumlah 10,520 tahun depan keseluruhan 4 siri. Tahun ini kita hanya buat 4,200, tetapi tahun hadapan kita mensasarkan pada 10,520 dan mungkin menjangkau kepada 11,000. Kita kena buat persiapan. Yang tu dijangka berapa camp tu? Next year Sebagaimana saya sebut tadi, camp-camp ni dah mula dibuka. Dia lebih dari 5 camp saya. Betul, 5 camp kan? Dia mula 5 camp. Maknanya dia di Perlis, di Jitra, 513, di Kuala Lumpur, di sini, Kuantan,
di hutan Bintang belum lagi, belum dapat kelulusan. Tapi di Bukit Durian, di Sungai Durian, qualify 5 camp. Gemas satu lagi 6 camp. Tapi ada yang mungkin partial, ada yang mungkin sepenuhnya kerana bangunan penginapan ada lagi beberapa pasar yang memerlukan penyerahan daripada pihak kontraktor kepada user dan sebagainya. Once user dah lulus, barulah kita akan memulakan sepenuhnya. Ya. Nanti adakah nanti dia akan macam ni, camp di Pekan ni adalah lelaki dan di Kuala Lumpur perempuan. So nanti apabila tahun depan nanti, is it semua akan bercampur ataupun masih lagi ada camp? Kita melihat kepada beberapa kriteria tertentu. Ya, tidak semua camp yang mampu untuk kita buat campur. Ya, dia tidak mahu ada sesuatu perkara negatif berlaku dan sebagainya. Tapi di macam Albert Village, kita mudah. Memang kita letakkan blok itu memang terasing daripada lelaki, jadi kita kena jaga itu juga. Jadi kita tak nak sesuatu yang negatif berlaku yang boleh mencalarkan nama program ini dan juga Jabatan Latihan Khidmat Negara. Jadi tidak semua camp begitu. So, ada camp yang hanya wanita, ada camp hanya semua lelaki, dan mungkin ada beberapa camp yang campur. Itu bergantung pada kriteria yang kita sebutkan. Keselamatan dari segi kita faham tentang batas-batas tertentu dan sebagainya. Ini kita perlu hati-hati. Okay. Alright, any other question? So, kita buat road tour ke kampung-kampung kan, yang pergi area itu. So, adakah masih lagi people in the rural tak dapat tahu tentang skop projek? Ya, saya melihat begitu mungkin. Berdasarkan kepada penyertaan. Ya, berikut kepada penyertaan yang kita datang pada beberapa siri yang lalu, kita melihat mereka-mereka ini yang datang banyak daripada kawasan-kawasan yang lebih maju bagi saya begitu. Maksudnya di kawasan bandar, daripada Odison, daripada Seremban, yang mudah untuk akses internet dan sebagainya. Tapi di rural di kawasan pedalaman ini, di antara perkara yang kita akan buat adalah menyebarkan risalah-risalah tentang program ini. Kita sedang merangka poster-poster ini dihantar ke sekolah-sekolah, di kampung-kampung, di balai raya, di masjid-masjid, di mana-mana pusat komuniti agama lain juga yang boleh dan dibenarkan. Ini kita akan letak supaya mereka tahu bahawa program ini ada dan mereka perlu hadir, ya, untuk menyertai program ini. Kita kena ingat program ini adalah agenda negara. Program ini bukan agenda sesiapa. Kita melihat tentang bagaimana warga negara Malaysia yang mampu untuk, yang saya sebut tadi, tentang kepimpinan, tentang sayangkan negara, patriotisme, tak kira apa bangsa sekalipun. Di sini diajar bagaimana satu bahasa dalam satu kumpulan campur duduk dalam satu blok yang sama, tak kira apa bangsa dan sebagainya. Kita menjaga tentang adab, ya, mengajar mereka tahu tentang apa itu agama lain juga tahu tentang agama Islam dan sebagainya, supaya mereka faham, oh ini sebenarnya. Dan akhirnya kita melahirkan generasi masa depan yang mampu untuk menghormati satu sama lain, ya, daripada kita membiarkan begitu saja dan kita khawatir kemudian hari nanti negara yang kita sayang ini akhirnya tidak ke mana mungkin. Itu yang kita lihat dan merupakan tanggungjawab besar sebenarnya pada JKN. Kita merangka beberapa dipanggil kerangka bagaimana untuk menentukan segala objektif yang digariskan dapat direalisasikan. Setakat ini alhamdulillah, dan kita sentiasa mengkaji setiap 2 tahun, melihat modul-modul yang kita ajar ini supaya kita dapat benar-benar mampu memenuhi keseluruhan bangsa Malaysia. Itu yang besar. Ya. Alright, any other question? Tuan, kalau itu kemasukan bagi next series kan, dia masuk PRN Johor ke Negeri Sembilan, macam mana, ada peraturan? Kita sebenarnya kalau boleh kita nak campurkan antara negeri. Itu pun kita tidak boleh letak Kelantan pergi Kelantan saja, Perlis pergi Perlis saja, kerana kita khawatir nanti dia hanya tetap. Jadi masa Puang Undi akan hantar kita ada di data dan sebagainya, kita melihat data tersebut. Sebab itu kita tengok pada hari ini, daripada Putrajaya, daripada Kelantan, daripada Perlis pun ada, daripada Johor dan sebagainya. Kerana kita nak yang ini,
integrasi ini yang usaha supaya mereka tahu bahawa lain negeri, lain budaya dan sebagainya. Bila dicampur begini, di sinilah tempat kita blend. Semua kita baru tahu, oh ini budaya negeri Kelantan, ini budaya negeri Perlis, ini budaya Cina, ini budaya Tak India. masuk I kalau masuk pilihan raya negeri tadi Johor, macam mana peraturan Ya, untuk kita undi nampak. pos ke handa diorang? Ini yang kita akan lihat bagaimana nanti. Mungkin boleh menggunakan melalui undi pos, ataupun kalau perlu dia orang menghadir, kita akan proses. Tapi setakat ini kita kena buat sebagaimana mungkin tentera juga. Mereka di sini mengikuti latihan dan kita akan mohon sekiranya dibenarkan oleh SPR, Undi kita akan awal. undi pos ataupun sebagainya. Dan kita di sini juga mengajar bagaimana proses pilihan raya ini, Pak. Mereka buat, mereka tahu sebenarnya sekarang. Dan kita buat sama sebagaimana SPR. Dan mereka ada yang menjadi wakil SPR, ada yang calon, ada yang apa dipanggil wakil rakyat dan sebagainya. Dan mereka mengeluarkan manifesto masing-masing. Dan mereka faham, oh ini ZIS manifesto. Manifesto yang mereka buat itu mestilah praktikal dan belajar begitu. So, mereka nanti mampu menilai bagaimana kalau di luar nanti mereka tahu which manifesto dia going to dipanggil yang praktikal dan sebagainya. Itu kita ajar. Kita ajar mereka. Ini pendedahan yang diberikan. So tentang proses pilihan raya nanti kita lihat bagaimana. Mungkin melalui indipos, mungkin undi awal dan sebagainya. Ini bergantung kepada kelulusan surat jalan pilihan raya. Kalau mereka kena pulang, maka kita akan cari jalan bagaimana kita nak menghantar mereka pulang untuk mengundi dan sebagainya. Ya, alright. Any other question? Thank you. Please, thank you very much. Terima kasih lagi sekali. Saya mengharapkan media terus menyokong program ini. Dan kita kena ingat program ini adalah program agenda negara. It's not jabatan ataupun mana-mana kerajaan yang mereka, tapi kita kena lihat dari aspek agenda negara. Ya, alright. Terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.